Anak itu meniru bapanya. Saya berharap dapat menenangkan keterujaan ibu tiri saya. Dia mempunyai kepercayaan yang besar terhadap ibu tiri yang muda dan cantik ini. Dia juga ingin menghentikan keinginannya untuk bercakap dengan ayahnya melalui telefon. Pada masa ini, dia seperti kanak-kanak yang telah kehilangan mainan kesayangannya, penuh cemburu terhadap ayahnya. Namun begitu, si ibu tiri tidak perasan akan turun naik dalaman budak itu. Masih menjaga dan menjaganya seperti seorang ibu. Sayang sekali penjagaan rapi sebegini menyebabkan tragedi yang tidak boleh diperbaiki. Ibu budak itu terkena renjatan elektrik ketika mandi. Untuk mengisi keperitan kehilangan ibu kepada anaknya, si ayah tidak lama kemudian menemui seorang gadis muda dan cantik yang kembali. Pesona keibuan yang dipamerkannya buat budak itu tak tertahan. Dami menggunakan kelembutan dan keikhlasannya cuba mengisi lubang di hati budak lelaki itu. Laksanakan watak ibu yang baik dengan sepenuh hati. Namun begitu masa berlalu, perasaan budak lelaki itu terhadap Dami menjadi semakin rumit. Malah beberapa tingkah laku sudah melebihi skop umurnya. Dami hairat dengan perkara ini. Dia belajar dari keinginan budak lelaki itu untuk kasih sayang. Saya berasa samar-samar tidak selesa. Walaupun dia menjadi lebih berjaga-jaga, tetapi kebaikan di dalam. Biarkan dia. Saya tidak mahu mudah meneka apa sebenarnya yang difikirkan oleh kanak-kanak ini. Seminggu kemudian, suami saya akhirnya pulang dari perjalanan perniagaan. Dami dan budak lelaki itu pergi ke lapangan terbang untuk menjemputnya bersama-sama. Kegembiraan sebuah keluarga yang disatukan semula setelah sekian lama tidak dapat diungkapkan. Lelaki itu jelas sangat menyayangi anaknya. Pada masa yang sama, dia sangat merindui isteri barunya. Dalam perjalanan ke rumah, suami saya mula tidak jujur. Pemandu hampir melanggar separuh trailer di hadapannya. Protagonis lelaki yang duduk di kerusi belakang diam-diam ketawa. Di hadapan bapanya, sentiasa berpura-pura menjadi domba kecil yang jinak. Tapi aku diam-diam mengada-ngada dalam hati, cuba memecah belah di antara mereka. Perhubungan yang merosakkan keharmonian mereka. Pada suatu malam Dami sedang bersiap untuk tidur. Tiba-tiba saya terjumpa lubang bulat kecil di bumbung. Dia segera berlari ke atas untuk memeriksa. Ternyata ada lubang kecil di bawah lantai. Betul-betul bertentangan dengan katil. Anda boleh melihat dengan jelas segala-galanya di atas katil. Dami segera memahami siapa yang melakukannya. Dengan marah, dia pergi menyoal budak itu. Muka menyoal. Budak lelaki itu kelihatan tenang luar biasa. Kematangan ini melebihi umur. Biar Dami mula meragui punca sebenar kematian ibunya. Dia telah mendengar tentang kematian ibu budak itu. Mungkin ada cerita dalaman yang lain. Jadi saya bertanya kepada budak itu sama ada dia ada kaitan dengannya. Budak itu membuat permintaan sebagai pertukaran.